Pakatan hantu sudah mari dekat Johor. Banyak tengok baju merah semua. Keadaan kat Johor sekarang macam mana tau? Penjilatan yang sedang meruncing. Sekarang dengan kerajaan ini buat penjilatan yang melampau. Dan kalau ada kerajaan baru lepas ni, dia akan buat juga benda yang sama. Penjilatan juga. Terbaik lalu orang. Tapi rakyat lah yang kena salahkan. Bagi berat sikit, bagi RM50 sikit, semua pergi kongres sana. Macam kononnya ramai beribu-ribu yang sokong pakatan hantu ni. Dan sekarang saya tengok dalam social media ni, ramai jadi orang politik. Hentamlah, terbaik kita punya bekas pemain belakang tu, terbaik. Celah mana terbaik deh. Enough lah, jangan gadaikan korang punya maruah. Dengan isu Rohingya pun kau tak boleh settle. Semua kau tim cari makan. Itu pun kebanyakan rakyat Malaysia tak faham. Masih lagi nak sokong ini apa tu pakatan hantu. Terbaiklah. Teruskan korang punya penjilatan. Harap-haraplah Barisan Nasional kekal kat sana. Atau tak pun bersama ke mana-mana parti lah. Kecuali ini pakatan hantu. Sebab korang ni memang hantu. Terbaik hantu. Dengan pemimpin pun hantu. Penyokong pun hantu.